Bencana banjir dan tanah runtuh di pantai barat Sabah bertambah buruk menyebabkan jumlah mangsa turut bertambah hari demi hari. Setakat jam 8 pagi, 18 September 2025, seramai 3,134 orang mangsa ditempatkan di PIKS dan PPK di 6 daerah di Sabah. Berbanding sebelum ini, hanya 2,468 orang. Daerah terjejas Putatan, Penampang, Membakut, Papa, Beaufort dan Sipitang. Jumlah kampung terjejas pula sebanyak 127 buah. Jadi gambar lah. Ada